Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan berkualiti, insan didik negara sejahtera. Salam aspirasi hamba. Salam IPIS Perform. Salam SPB Sedangkan Pencemaran dan Sains. Bersama saya hari dalam Pixelcast Studio SK Bentor bersama tetamu jemputan UBIP yang berhormat Datuk Seri Insinyur Haji Muhammad Safi jadi Tan Sri Abdul Razak, pengurusi jawatan kuasa pertanian, industri asas tani, bioteknologi, pendidikan dan Pahang. Bersama juga Encik Syahnam bin Abdul Rashid, pegawai pendidikan daerah NPIS, Guru Besar Studenter Encik Azizah Abang Kuamin, Encik Muhammad Radhi. Selamat datang ke Pixelcast Studio. Hari ini kita santai ya Datuk ya, hari ini tentang kita nak kongsikan ucapan terima kasih daripada SK Bentor bagi Kerajaan Negeri Pahang diketuai oleh Menteri Besar kita dengan usaha YB Datuk Seri di atas sokongan terhadap projek Smart Digital Classroom Smart Digital SK Bentor. Saya kongsikan sikit Datuk Seri tentang melalui sumbangan daripada kerajaan negeri tersebut, kita telah mempunyai 18 juga TV di semua kelas di SK Bentor dan bilik-bilik khas. Kita ada 3 smartboard dan kita ada 2 bilik digital iaitu pusat akses dan di sinilah Pixelcast Studio. Impak daripada projek Smart itu kita mendapat anugerah Beta 2025 iaitu anugerah Guru Harapan Digital kategori Guru Peneraju Generasi Digital Cik Hamira binti Abdul Rahman. Dapat anugerah emas Pemuda Enerima terbaik untuk SK Bentor dan kita dapat juga anugerah Murid Harapan Digital kategori Reka Bentuk Kejuruteraan Sekolah Rendah iaitu Adik Adni Najah. Terima kasih tak terhingga untuk sumbangan menjayakan projek Smart tersebut. Dengan adanya kemudahan kelas membuatkan murid-murid kita di SK Bentor ini lebih semangat, lebih teruja untuk explore pendidikan secara digital sesuai dengan dasar pendidikan digital. Soalan saya untuk Datuk Seri, apakah harapan Datuk Seri terhadap projek Smart ini untuk SK Bentor, murid SK Bentor, seterusnya pendidikan digital Bentor? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Fatihah selaku moderator dalam program kita pada tengah hari ini. Dan bersama saya ialah Tuan PPD Cik Syahnam Haji Abdul Rashid dan juga rakan-rakan termasuk Guru Besar Cikgu Hafizal Ahmad Fahmi selaku Guru Besar dan Tok Mulu Fazli Osman ya, Tok Mulu Mukim Budu. Saya rasa pada hari ini amat bertuah lah. Pertama sekali sebenarnya sebelum program ataupun penyinggahan saya di SK Bentor ni, tadi saya telah menyempurnakan satu program dipanggil penyerahan kit dalam inisiatif Makmur Pahang bawah kluster Tunas Makmur dan juga voucher kepada pelajar-pelajar daripada keluarga B40. Saya lihat bahawasanya environment latar belakang SK Jerangsang merupakan satu environment lebih kepada rural dan saya lihat keterujaan ibu bapa hadir dalam program tersebut amat memberangsangkan kerana kita tahu bahawa setiap ibu bapa mahukan anaknya berjaya, mahukan anaknya cemerlang dan juga mahu masa depan yang terjamin bagi anak-anak mereka. Sebab itu tak kira latar belakang, tak kira taraf dan kedudukan keluarga, sama ada miskin, sama ada mereka daripada keluarga sederhana maupun mereka yang di kalangan keluarga yang ni orang kata berada, tetap mengantar anak-anak mereka ke sekolah-sekolah yang diwujudkan oleh pihak kerajaan. Dan keterujaan inilah sebenarnya memberi kesedaran kepada saya dan saya amat bersetuju bahawasanya mana yang disarankan oleh Imam Syafi'i, kalau kita nak berjaya di dunia, ilmu. Dan kalau kita nak berjaya di akhirat, ilmu juga. Dan nak berjaya ilmu, nak berjaya dunia dan akhirat, maknanya tidak lain dan tidak ada jalan pintas iaitu dengan melalui ilmu.
Dan ini sebenarnya dikongsikan bersama dengan rakan-rakan dalam sektor pendidikan daripada pihak kementerian sendiri hingga kepimpinan di peringkat kementerian dan kepimpinan peringkat negeri melalui JPMP iaitu Jabatan Pendidikan Negeri Pahang yang ditajuk oleh pengarah, dibantu oleh timbalan pengarah dan sudah tentunya dengan sokongan daripada setiap daerah yang diterajui oleh pegawai pendidikan daerah lah atau ketua pegawai pendidikan di daerah. Maka yang kita lihat ialah bagaimana kita nak memperkasakan proses pembelajaran itu sendiri. Terutama sekali dalam era yang dinamakan sebagai era ni orang kata ni digital sekarang ni. Rata-rata ianya ada satu fenomena yang tidak boleh disekat lagi. Iaitu kita lihat AI itu sendiri, artificial intelligence, kecerdasan buatan itu sendiri adalah merupakan satu teknologi yang tidak boleh ditahan. Dia tidak ada halangan khususnya dalam mendapatkan maklumat di hujung jari tanpa mengira di mana-mana. Jadi sudah tentu kita di Malaysia ni, di Pahang, malahan di Lipis dan juga di Benta tidak mahu terkecuali. Kerana mengikut sejarahnya, bumi bertuah kita ni di Pahang, di Malaysia, di Pahang, di Lipis dan juga di Benta ni telah dapat melahirkan tokoh-tokoh yang mampu menyumbang kepada kemajuan dan pembangunan negara. Ini kalau kita lihat sejarah lah. Mengapa perkara ni boleh terjadi? Kerana sistem ataupun sistem dasar pendidikan kita itu sendiri yang sentiasa mendakapi apa yang terkini. Maknanya bila dihantar, kita perlu menghantar anak-anak kita keluar negara. Kita lihat bagaimana Allahyarham Tun Ghazali Shafi'i telah menjadi pemegang sekolah pada Colombo, scholarship, iaitu satu beasiswa, penganjuran penajaan beasiswa daripada kerajaan ini pada ketika itu kerajaan British untuk menghantar anak-anak pelajar daripada negeri Pahang kita, daripada negara kita dan negeri Pahang, termasuk juga di luar bandar, keluar luar negara untuk menimba ilmu dan akhirnya kembali menjadi pegawai kerajaan yang hebat, seorang menteri yang hebat di segi dasar luar kita dan menyumbang kepada pembangunan dan kemajuan negara. Dan melihat daripada mengimbau kembali pengalaman inilah, maka saya merasakan menjadi tanggungjawab saya sebagai wakil rakyat di kawasan Dua Benta ini untuk menghidangkan, memberi luang dan peluang pada anak-anak yang berada di kawasan luar-luar bandar termasuk di Dua Benta ni, pendidikan yang seluas mungkin, peluang yang boleh digapai bukan saja oleh rakan sebaya mereka di bandar-bandar besar seperti di Kuala Lumpur, di Putrajaya dan sebagainya. Tapi kita juga mahu bagi peluang supaya potensi ni boleh digarap dan insyaAllah bukan untuk kita, bukan semata-mata untuk keluarga, tetapi untuk negara kita yang tercinta. Dan apatah lagi di bawah kepimpinan Yang Amat Datuk Seri Diraja Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Diraja Haji Warusti Wa Ismail, yang sentiasa memberi penekanan kepada sektor pendidikan dan memberi kepercayaan kepada saya untuk turut serta dalam rangka satu program atau modul yang baik untuk melahirkan murid-murid insan yang hebat, yang boleh bukan saja memimpin kawasan tempatan, daerah, negeri, tetapi insyaAllah di pesada negara dan global. Sebab itu hasrat dan harapan saya apabila PBD maknanya bincangkan soal ini dan Guru Besar sendiri datang untuk merealisasikan hasrat ini melalui pendigitalan, maknanya merealisasikan dasar pendigitalan pendidikan ini sendiri, maka saya tidak teragak-agak untuk memberikan sokongan dan mengajukan permohonan kepada Yang Amat Datuk Seri Diraja Menteri Besar Pahang dan Datuk Seri MB bersetuju. Dan pada hari ini saya cukup kagum lah. Saya sendirilah, saya mengakui bahawa saya kagum dan agak
terperanjatlah melihat apa yang ada di sekolah kebangsaan Benta ni melalui satu bangunan fizikal yang nampak usang biasa saja, tetapi di dalamnya saya seolah-olah berada di dalam alam yang berbeza seperti di luar negara. Misalnya tengok, Masya Allah kata kita ada podcast sendiri dan kita ada bilik akses yang saya lihat sendiri bagaimana terujanya anak-anak kita mengikuti pembelajaran proses itu sendiri melalui paparan smartboard yang ada kan. Dan saya lihat kalau inilah pendekatannya, bagi saya lah bahawa insyaAllah Malaysia sebagai sebuah negara yang berada di rantau Asia, benua Asia dan di rantau Asia Tenggara ni mampu untuk melahirkan tokoh-tokoh hebat anak watan yang mampu untuk berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan rakan sebaya, termasuk daripada negara-negara maju seperti di Amerika, di Eropah dan benua-benua hebat yang lain, termasuk di China misalnya contohnya. So bagi saya melihat sendiri pembuktian bahawasanya usaha yang dibuat, inisiatif yang diilhamkan oleh peneraju sekolah ni sendiri besar dengan dibantu oleh guru-guru ya. Dan apatah lagi saya dengar tadi Cikgu Hazira Hamira mendapat pengiktirafan juga daripada pihak jabatan dan Cikgu Fatihah pun pengendalian dia nampaknya. Saya rasa lepas ni ramai influencer daripada SK Benta ni ya, yang mampu untuk berkongsi pengalaman dengan rakan-rakan sebaya yang lain. InsyaAllah melihatnya, orang putih kata, saya tengok ni banyak paparan bahasa Inggeris, hop on board. So saya nak lahirkan, seeing is believing. So saya sendiri menjadi saksi hidup, melihat sumbangan daripada kerajaan negeri yang tidak sebesar mana, tapi dapat ditransformasikan, diwujudkan dan keceriaan tu dan proses pembelajaran tu menjadi lebih menarik. Dan saya yakin insyaAllah ya, inilah akan menjadi satu penanda aras, benchmarking yang baru yang perlu diikuti oleh sekolah-sekolah lain. Bukan saja sekolah kebangsaan, ya, sekolah-sekolah kebangsaan yang ada dalam dua Benta ni, tetapi juga termasuk sekolah menengah lah. Kerana ini menjadi contoh yang boleh kita ikuti. Dan insyaAllah saya yakin dipanggil Artificial Intelligence Revolution ni, yang berlaku sekarang ni dan meledak sekarang ni, sebenarnya Benta tidak terkecuali lah daripada mengikuti sebagai orang kata seiring dengan perkembangan yang berlaku. Tahniah lah saya ucapkan kepada Tuan PPD dan Tuan Guru Besar serta warga SK Benta lah yang telah dapat mewujudkan suasana yang agak luar biasa ya. Dan yang pentingnya memberi peluang kepada anak-anak kita tanpa mengira latar belakang. Satu harapan masa depan yang cukup gemilang lah, insyaAllah. Terima kasih banyak bagi Datuk Seri di atas perkongsian, nasihat, harapan terhadap projek Semadik dan di SK Benta dan seterusnya pendidikan di Dua Benta maupun Lipis ataupun Pahang, insyaAllah ke peringkat yang lebih tinggi. Kami merakamkan setinggi penghargaan dan terima kasih untuk sokongan, bantuan, perkongsian yang bermakna buat kami yang berada di sini dan bakal mendengar nanti. InsyaAllah kita ambil yang baik-baik dan kita terus menggunakan teknologi yang ada ni ke arah kebaikan. Semoga segala usaha murni ini menjadi pembangkit kepada kecemerlangan murid-murid dan kemajuan pendidikan digital di sekolah. Sekian daripada kami, Pixelcast Studio SK Benta. Speak, share and shine. Speak, share and shine. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum.